Orang-orang yang buat sales, macam orang buat takaful, buat hartanah, you all biasanya banyak guna WhatsApp, betul tak? Bila guna WhatsApp ni, semua benda ada kat situ. Dari segi nombor-nombor yang pernah masuk, leads yang pernah masuk, perbualan-perbualan, labeling, semua ada dekat WhatsApp. Katakanlah satu hari WhatsApp tu down, agak-agak macam mana bisnes you nak jalan? Macam mana database yang ada dekat WhatsApp tu you boleh guna pakai? Semuanya ada kat situ. Sebab tu you kena ada website sendiri, kena ada website sendiri yang boleh integrate dengan sistem CRM. Dekat CRM ni kita boleh simpan database, kita boleh contact mereka menggunakan apa jua cara seperti email dan juga direct kepada nombor mereka. Sebab kita dah ada alamat email dan juga nombor telefon. Berbanding dengan kita hanya bergantung kepada platform seperti WhatsApp, kalau WhatsApp tu down, habis semua benda, kita tak boleh nak contact lagi sebab kita tak ada pun nombor telefon mereka. Tapi kalau benda tu tersimpan dalam CRM, kita boleh contact mereka balik. Sebab tu kita kena ada website sebagai satu tempat untuk kita integrate dengan CRM. Ada website yang kita boleh ada sistem CRM tu sendiri tanpa guna sistem luar untuk CRM.